Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, terima kasih kepada sekali lagi Ketua Pengerusi Masjid Al-Kahfi bersama dengan ahli jawatan kuasanya, kepada para imam, Bilal, dan juga yang saya kasihi, ya Allah, muliakan tetamu tuan-tuan dan puan yang hadir pada malam ini untuk sama-sama kita mendengar perkongsian daripada kami gabungan Da'i Purabaya Malaysia. Dan saya tadi dengar tadi ada ramai juga suara anak-anak yang bersama kita. Alhamdulillah, maksudnya Allah izinkan dalam kalangan bakal yang menjadi para pemuda yang akan memperjuangkan agama Allah seperti mana yang kita tahu dalam surah Al-Kahfi itu sendiri berceritakan tentang 7 pemuda yang masuk ke dalam Quran adalah dalam kalangan pemuda, dan inilah insya-Allah anak-anak kita yang bakal jadi pemuda yang akan memperjuangkan agama Allah, insya-Allah. Amin. Sebelum pergi dengan lebih jauh, suka saya nak memperkenalkan diri kami. Saya seperti mana yang telah disebut tadi, Muhammad Hafiz bin Halim. Dari segi jawatan yang diamanahkan kepada saya, alhamdulillah saya merupakan naib yang dipertua Persatuan Orang-orang Cacat Pengantin Islam Malaysia, dan juga diberi amanah sebagai pengurusi Da'i Purabaya Malaysia. Untuk makluman, gabungan Da'i ini adalah gabungan beberapa NGO, teman-teman, bukan satu NGO, ada beberapa NGO yang mendukung gerak kerja dakwah yang digerakkan di bawah Da'i, singkatan Da'i. Antaranya PERKIS, Persatuan Cacat Islam Malaysia, PERKIS, Persatuan Keluarga Anak Istimewa As-Sakinah Negeri Sembilan, Yayasan Fakih, Al-Ukhwah, dan beberapa NGO lainlah. Alhamdulillah. Jadi kami bergerak di seluruh Negeri Sembilan, ya, dalam konteks kita sekarang di Negeri Sembilan dan juga di negeri-negeri yang lain. Dan untuk makluman, ini kali yang pertama Allah izinkan kami hadir di daerah Port Dickson. Saya dah maklum kepada Tuan Pengerusi tadi tentang hal ini, yang mana inilah kali pertama saya dan rakan-rakan dapat hadir di Port Dickson. Alhamdulillah, terima kasih sebanyak-banyaknya kepada pihak pengurusan Surau Al-Kahfi atas keizinan memberikan ruang dan peluang kepada Da'i hadir pada malam ini, dan harapan insya-Allah ini bukanlah yang pertama dan yang terakhir, moga ini yang pertama dan selama-lamanya, now and forever. Alhamdulillah. Jadi tuan-tuan, sebelum kita pergi kepada perkongsian pada malam ini, suka saya nak memberi ruang dan peluang kepada sahabat saya, saudara Aziz bin Tasri, untuk dia mengalunkan bacaan Al-Quran secara qiraat, dan saya minta beliau untuk memperkenalkan diri dan juga menyebutlah surah apa yang nak dibaca, tuan-tuan. Silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Abdul Aziz bin Tasri, umur 30 tahun, asal Johor, tapi menetap di Kuala Lumpur. Saya sekarang ni belajar di College University Islam Selangor dalam jurusan Tahfiz Al-Quran wal Qiraat. Jadi malam ini saya akan membacakan surah Abasa dengan berbagai qiraat, jamak qiraat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla
عبس وتولى عبس وتولي أن جاءه الأعمى 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 وما يدريك لعله يزكى وما يدريك لعله يزكى وما يدريك لعله يزكي أو يذكر فتنفعه الذكرى أو يذكر فتنفعه الذكر أو يذكر فتنفعه الذكر أما من استغنى أما من استغنى أما من استغني فأنت له تصدى فأنت له تصدى فأنت له تصدي وما عليك ألا يزكى وما عليك ألا يزكى وما عليك ألا يزكي وأما من جاءك يسعى 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 وهو يخشى وهو يخشى وهو يخشى وهو يخشى فأنت عنه تلهى فأنت عنه تلهي فأنت عنه تلهى صدق الله العظيم. Berita Sekretariat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diserahkan kepada Ustaz. Alhamdulillah. Terima kasih Aziz Ustaz bacaan Al-Quran mengikut qiraat. Jadi dia punya bacaan betul kan. Jadi tuan-tuan alhamdulillah kita telah mendengarkan dan bukan senang tuan-tuan kita nak belajar tentang qiraat. Dengan caranya dengan dunia ialah yang kita biasa kan. Macam-macam alhamdulillah. Moga kita doakan semoga Saudara Aziz berjaya dalam bidang qiraatnya, Qurannya dan diberikan peluang untuk berbakti kepada kita insya-Allah tuan-tuan. Dan alhamdulillah untuk malam tuan-tuan saya Muhammad Hafiz bin Halim bertugas saya bertugas di Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan. Jauh kami datang daripada Kuala Lumpur. Saya lah dengan kawan saya dengan Cik Jonen kami dari Kuala Lumpur, saya berkhidmat di Jambi
baru sajalah bulan ini dipindahkan ke sana. Sebelum ini saya berkhidmat di Jabatan Kebajikan Masyarakat, Jabat di Putrajaya. Dan untuk maklumat tuan-tuan, saya OKU penglihatan B1. Kalau tuan-tuan tengok mata saya macam boleh melihat, hakikatnya memang tak boleh melihat, hanya boleh mendengar. Kalau saya senyum ke saya pandang tu, pandang yang tidak nampak. Kerana apa? Allah tarik penglihatan saya usia saya 11 tahun. Ya, Alhamdulillah daripada kecil sampai umur 11 tu boleh melihat. Jadi dari segi komunikasi tu nampak macam boleh melihat bila berkomunikasi, tapi hakikat tak boleh melihat. Jadi sekali lagi ucapkan terima kasih kepada tuan-puan, hadirin-hadirat, ibu ayah yang hadir pada malam ini. Dan insyaAllah untuk makluman kita ada sediakan di belakang sana jualan amal dan juga urutan refleksologi oleh OKU penglihatan. InsyaAllah mana-mana yang rasa nak mengurut, nak relax, sediakan kaki ke apa, silakan dengan bayaran yang cukup kata murah lah insyaAllah untuk khas surah Al-Kahfi untuk jemaah surah Al-Kahfi. Okay, tuan-tuan, kita teruskan kepada agenda kita tuan-tuan, yang mana insyaAllah kami hadir ke surau, ke masjid untuk kita berkongsi salah satunya membawa agenda pemerkasaan kepada komuniti, dan kita fokuskan dalam konteks inilah komuniti rentan. Dan insyaAllah moga doakan semoga usaha kami untuk kita membawa agenda memertabatkan komuniti rentan ini dipermudahkan, dan insyaAllah sokongan dan dukungan daripada tuan-puan, daripada pihak masjid, pihak surau dan juga pihak yang mendengar seronan amat kami harapkan. Dan moga ini atas sebab ini juga antara yang disebut tadi merupakan amal ibadah kita yang Allah akan lihat, Allah akan pandang dan akan Allah ganjarkan syurga kepada kita insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Tajuk yang diberikan kepada saya bertajuk kasih sayang memacu komuniti lestari. Nah, bunyinya ialah memacu komuniti lestari. Bunyi dia umum lah tuan-puan kasih sayang memacu komuniti lestari. Dan untuk maklumat sekali lagi, saya merupakan pegawai psikologi, dan insyaAllah dalam konteks Islam ini sendiri memang kita menekankan tentang perkongsian berkaitan dengan agama Islam itu sendiri. Dan insyaAllah pada malam ini saya cuba sampaikan untuk kita dapat memahami bagaimana kasih sayang itu dapat membawa kepada terbentuknya sebuah masyarakat yang dulunya pada zaman Rasulullah SAW disebut sebagai masyarakat madani. Bukan saya sebut dalam konteks sekarang tuan-puan, dalam konteks ketika itu nama dipanggil apa? Masyarakat madani. Dan bila sebut masyarakat madani terbentuk di Madinah, dan bagaimana Islam itu sendiri membawa kasih sayang sebagai memacu kepada terbinanya sebuah komuniti yang disebut madani itu sendiri dan lestari sehingga sekarang. Apa kena-kena komuniti rentan? Nanti kita akan bincangkan dan kita akan barukan mengapa kami hadir, mengapa kami datang ke surau, ke masjid baru agenda ini. Dan bila kita sebut tentang komuniti lestari, tak ada sebut tentang komuniti rentan. Tapi insyaAllah bagaimana komuniti rentan di sini sendiri adalah pelengkap kepada komuniti madani atau komuniti lestari itu sendiri. Saya suka nak bawa perkongsian pada malam ini tuan-puan dengan satu hadis yang pada Nabi Muhammad sebut. Dan Nabi Muhammad SAW sebut tidak beriman seseorang itu, ataupun tidak sempurna, lebih tepat tidak sempurna iman seseorang itu selagi dia tidak mengasihi orang lain sama macam dia mengasihi diri dia. Kalau kita dengar hadis ini sangat-sangat dahsyat kerana bila sebut iman ni tuan-puan bukan calang-calang, betul tak? Kita sebut dalam konteks Islam, tapi bukan semua orang Islam itu beriman. Iman ni level yang kedua sifat Islam itu sendiri. Sebab tidak sebutkan iman itu selagi
Dia tidak mengasihi orang lain sama macam dia mengasihi diri dia sendiri. Ini yang Nabi tekankan dalam konteks dia nak membina sebuah masyarakat. Dan ada satu elemen kasih sayang yang kita terapkan bermula dalam diri kita sendiri. Tapi jangan kita ego pada diri kita sendiri. Kita sayang diri kita. Tapi Nabi nak ajar kita supaya kita sayang orang lain sama macam kita sayang diri kita. Ya, ini yang Nabi sebut tidak sempurna iman seseorang itu selagi dia tidak mengasihi orang lain sama macam dia mengasihi diri dia. Di sini yang saya nak bawa perbincangan tentang pentingnya kasih sayang. Dan untuk maklumat tuan-tuan, kami Persaudaraan Cakap Belajar Islam Malaysia, kita bergerak untuk menggerakkan program-program seperti ini atas platform dipanggil Muhibah. Muhibah yang bermaksud mulia hidup, beragama dan beramal soleh. Ini yang kita bawakan, bagaimana Muhibah itu sendiri membolehkan orang itu mulia dan mulia sesuatu antara dengan beramal soleh. Bila beragama, insya-Allah agama itu akan menyebabkan dia jadi beramal dan soleh. Dalam konteks Muhibah, mahabbah itulah dia kasih sayang yang kita nak terapkan dalam diri kita dan kita nak terjemahkan dalam kehidupan kita. Ya tuan-tuan, kita ni tuan-tuan, Allah utuskan ataupun Allah turunkan kita ke dunia ni nak pikul dua perkara. Satu sebagai khalifah, kedua kita nak menjaga amanah yang Allah nak berikan pada kita kan. Tapi saya tak nak cerita tentang amanah tersebut. Saya nak bawa dalam konteks khalifah tu, dalam konteks kita memperagakan sifat-sifat Allah Ta'ala. Dan antara sifat yang Allah yang ada pada Allah Ta'ala yang kita sentiasa kita ulang-ulang, yang kita sentiasa sebut dalam apa saja perbuatan, apa-apa kita nak mulakan, kita mulakan dengan apa dia tuan-puan? Mulakan dengan Bismillah. Kita akhiri dengan Alhamdulillah. Dan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Maksudnya apa tuan-puan? Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ada tak kasih dan sayang pada diri kita? Ada tak tuan-puan? Ada. Sifat siapa tuan-puan? Sifat Allah. Kali kita sifat, memanglah itu sifat Allah. Allah tu dia Maha Pengasih, betul tak? Maha Penyayang. Kita ni memang ada sifat kasih dan penyayang. Tapi kadang-kadang kalau boleh lah tuan-puan kan, kita nak mencontohi sifat kasih sayang yang ditunjukkan oleh siapa dia? Rasulullah SAW, Nabi Muhammad. Manusia yang terbaik di dunia, betul tak? Insan yang terpuji di dunia. Beliaulah yang kena jadi sebagai apa? Ikutan kepada kita. Kan? Inilah dia sifat kasih dan sayang yang kita kena terjemahkan dalam kehidupan kita. Minta maaf kalau suara saya terlalu apa? Terlalu serius. Tapi yang benda serius pun tuan-tuan benda serius. Benda yang penting untuk kita nak letakkan dalam kehidupan kita. Ini antara permulaan. Ini antara perkara yang awal atau perkara yang penting untuk kita tunjukkan bagaimana Nabi Muhammad SAW sampai ke Madinah. Antara tiga perkara yang Nabi pesan ialah sampaikan salam, betul tak? Salam sejahtera. Itu semua ada kaitan dengan kasih dan sayang, betul tak? Di sini yang kita nak bawa elemen kasih sayang. Dan Nabi Muhammad SAW berjaya menyatukan dua golongan yang selalu bergaduh di Madinah. Nama apa? Aus dan Khazraj. Atas sebab kasih sayang mereka apa? Mereka bergabung. Jadilah mereka kumpulan yang apa? Ansar kan? Nak pula bawa daripada Mekah, Muhajirin disatukan. Bayangkan tuan-tuan dalam konteks Muhajirin dan Ansar ni bila Nabi satukan, Nabi jadikan mereka ni adik-beradik. Sampai tahap Ansar ni sanggup menceraikan isteri dia. Bukan yang tak cantik, yang cantik, yang baik. Diserahkan kepada saudara baru mereka dalam kalangan Muhajirin untuk diisterikan. Ada yang sanggup di depan saya buat macam tu. Semua senyum je kan, saya tak nampak tapi
Ini yang kita nak sebut, bagaimana kasih sayang merentasi sesuatu keadaan yang sangat-sangat, walaupun kita kata macam tak boleh nak fikirkan akal, tapi hakikatnya kasih sayang itu merentas segala-galanya. Itulah dia Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Dan balik kepada kita punya perkongsian pada malam ini, bagaimana saya nak tekankan tentang komuniti rentan. Bagaimana komuniti rentan ni, antara yang tergolong dalam komuniti rentan tuan-tuan ialah siapa tuan-tuan? Warga emas. Anak-anak kita yang di depan saya ni, walaupun saya tak nampak, dengar suara mereka gembira kan, dia seronok. Sambil-sambil dengar perkongsian malam ni ada seru kan, Alhamdulillah. Dan jangan letakkan sebagai keutamaan InsyaAllah ilmu Allah Ta'ala yang kita nak dapatkan dulu yang lain-lain tu datang kemudian. Orang kata apa? Kita kejar akhirat, dunia akan ikut, betul tak? Ini dalam dunia tadi makan yang sedap kan, InsyaAllah. Jadi balik kepada tadi, siapa di komuniti rentan? Warga emas, anak-anak, ibu tinggal ke ibu tunggal? Dua-dua pun ada kan. Cakap dengan sembilan pula kan. Dulu masa muda-muda pernah juga bercinta berkasih sayang dengan orang lebih sembilan, tapi tak jadi lah kan, takut masuk. Orang lelaki tahu lagi lawak ni kan. Okey, jadi tuan-tuan balik seperti tadi, antara sama ibu tinggal, ibu tunggal, bapa tinggal, bapa tunggal ada juga kan. Itu satu lagi apa dia? Orang upaya. Begitu juga mereka yang Allah uji dengan berbagai ujian-ujian. Yang mana semua komuniti yang Allah uji ni dalam konteks Islam dipanggil komuniti musta'afin. Orang yang du'afa ataupun orang yang ada halangan tertentu dalam kehidupannya, dipanggil musta'afin. Karena kita dengar perkataan musta'afin disebut dalam doa kan. Orang musta'afin di mana? Di Palestin, di negara-negara tertentu kan. Termasuk di negara kita pun ada juga musta'afin pula. So dalam konteks inilah komuniti rentan, dan bagaimana kita perlu menyantuni. Bagaimana kita sebagai masyarakat yang mungkin tidak dipanggil rentan. Selain rentan apa dia? Rentan. Tak tahulah kan. Tapi dalam konteks kita manusia ataupun Allah mungkin tidak uji. Tapi mungkin ujian ada yang ujian lain, betul tak? Tapi dalam konteks kita sebutlah secara umum, yang bukan rentan, yang bukan komuniti musta'afin, inilah masanya untuk kita jadi pelengkap, penyokong untuk kita meraihkan komuniti musta'afin seperti mana yang Nabi Muhammad SAW tunjukkan. Tuan-tuan, bila kita sebut tadi dalam konteks Nabi Muhammad SAW menterjemahkan kasih sayang, bagaimana Nabi Muhammad menyantuni komuniti musta'afin. Saya cuba ataupun saya suka nak kaitkan dengan surah Al-Baqarah yang dibacakan oleh saudara Aziz tadi. Kalau kita dengar betul-betul ataupun kalau kita tahu dalam konteks asbabun nuzul kepada surah ini, turun dia di mana? Di Mekah, betul tak? Tahun yang keempat dalam konteks kerasulan Nabi Muhammad SAW. Kalau saya salah, betulkan. Ketika Nabi diarahkan untuk berdakwah secara terang-terangan, maka berlaku satu peristiwa. Nabi ketika sedang menyampaikan mungkin nak menarik perhatian para pembesar Quraisy tentang Islam, nak berdakwah tentang Islam kepada pembesar Quraisy, datanglah seorang yang wakil penglihatan bernama Abdullah bin Ubi Maktum. Dan atas sebab itulah diprogramkan Nabi Muhammad SAW yang maksum ni, diprogramkan. Allah Ta'ala, tuan-tuan, Nabi Muhammad ni tidak akan berbuat, tidak akan melakukan apa saja tanpa izin, tanpa kehendak Allah Ta'ala adalah. So dalam konteks ini Nabi Muhammad diprogramkan untuk berpaling sambil bermasah muka bila didatangi oleh seorang yang buta bernama Abdullah bin Maktum. Ini semua program ini nak membolehkan ayat ini diturunkan, dan bagaimana surah ini ceritakan tentang, antaranya ialah berkaitan dengan bagaimana kita nak menyantuni. Apa yang kita kena lakukan bila kita didatangi oleh komuniti yang musta'afin ini sendiri.
Ada sebut dia sebab surah Al-Fasal ni pelakunya siapa? Abdullah bin Maktum, okey penglihatan ataupun senang cakap orang buta pakai tongkat. Nanti bila dia jalan dia cari mana Rasulullah kan, dia jumpa dia terus dia tarik jubah kan. Dan di sini yang kita lihat bagaimana surah ini menceritakan tentang OKU dalam konteks semua OKU mustafil, dan kita sendiri bagaimana untuk menyantuni atau bagaimana tanggungjawab sosial yang kita kena lakukan. So dalam konteks surah ini Allah sebut yang tak nampak ni datang untuk menyucikan hati. Dia saya menyucikan hati, satu perkataan yang cukup hebat. Jadi pada malam ni saya tak nak lepas dalam konteks menyucikan hati, tapi kita nak lihat bagaimana Nabi Muhammad SAW atas sebab peristiwa itu, turunnya surah Al-Baqarah itu, bagaimana beliau Nabi Muhammad SAW sangat-sangat menyantuni komuniti mustafil. Sangat-sangat meraihkan, sehingga apabila Nabi Muhammad SAW didatangi oleh Abdullah bin Maktum, Nabi Muhammad sanggup bentangkan kitabnya yang mulia itu, letak di atas pasir dan didudukkan oleh Abdullah bin Maktum. Kalau duduk tu bagaimana yang jatuh dulu tuan-tuan? Bahagian punggung, betul tak? Tengok kitab Nabi yang hebat, yang mulia ni, bila Nabi Muhammad dia datang oleh Abdullah bin Maktum, Nabi bentangkan dan Abdullah bin Maktum duduk di atas kitab Nabi Muhammad yang mulia. Di sinilah yang kita nak ambil ibrah, bagaimana pengajaran yang Nabi tunjukkan dan bagaimana kita sebagai masyarakat sekarang yang dulu tu insya-Allah yang dapat melihat secara live bagaimana Nabi Muhammad menyantuni komuniti mustafil. Kita dengan cerita, tapi bila kita percaya tak tuan-tuan? Kita kena percaya dan kita kena beriman dengan apa yang berlaku yang telah ditunjuk oleh Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi besar kata apa? Dua perkara betul tak? Satu Al-Quran dan satu lagi hadis. Sunnah untuk diikuti. Sunnah bukan untuk kita dengar setiap kali lepas maghrib ke, lepas isyak ke, lepas asar ke, baca hadis. Lepas tu masuk telinga lagi, keluar telinga kanan. Sunnah untuk diamalkan tuan-tuan. Dan banyak cerita-cerita bagaimana Nabi Muhammad SAW menyantuni komuniti mustafil ini sampai tahap yang kita sebut dalam konteks antaranya bermula dengan kasih dan sayang. Dan bila saya sebut, bila saya hadir pada malam ini, mengapa kami datang ke surau Al-Kahfi, jumpa dengan pengurusi Tuan Haji Abu Bakar, Tuan Haji saudara kami bernama Tuan Haji Faisal bin Duha, dia tidak hadir pada malam ini. Dia yang mengaturkan program pada malam ini, mengadakan perbincangan awal dengan Tuan Haji Abu Bakar selaku pengurusi. Betul Tuan Haji ya, Tuan Haji jawab betul. Sadaq jadi benar, cerita ni benar, bukan tipu. Bagaimana perbincangan awal berlaku atas izin Allah Ta'ala dan atas sebab itu maka kami sampai ke sini. Bila kita sampai di sini, kenapa kita sampai ke sini? Adakah kita saja-saja nak cerita kena kesian pada OKU, kena cakna pada OKU, kena beri peluang OKU ni datang ke masjid? Adakah kena simpati semata-mata tuan-tuan? Tidak. Kita ada bawa agenda yang lebih besar daripada itu. Agenda dakwah yang telah Nabi tunjukkan ketika itu di Madinah. Kalau tuan-tuan ingat, berlakunya dah lepas dah bulan Muharram kan. Ini sekarang kita dah mula safar kan. Kita dah melepasi Muharram. Yang ingat ketika awal Muharram kita meraihkan malam hijrah, betul tak? Bagaimana awal Muharram atau hijrah itu berlaku antaranya dengan permulaan dengan pengislaman awal yang berlaku didalami ataupun diketuai oleh dua orang, iaitu Abdullah bin Maktum dan Mus'ab bin Umair. Kedua-dua insan ini Nabi Muhammad pilih untuk pergi ke Madinah ataupun ketika itu nama Yasrib untuk menjalankan, melakukan pengislaman awal. Itu sebab bila Nabi Muhammad dan Abu Bakar sampai, Abu Bakar saya sebut Abu Bakar ni saya teringat. Alhamdulillah saya tak apa tuan-tuan sering-sering tadi semangat kita kan. Tak apa selang-seling sikit Pengalaman saya menunaikan haji pada tahun 2024.
Allah takdirkan saya bertemu dengan seorang insan yang bernama Abu Bakar, dan dia punya kebaikan dia sama lah bagaimana kita dengar bagaimana Abu Bakar Siddiq Bakar menyantuni Rasulullah. Itulah tu dia menyantuni saya, bawa saya makan, kadang-kadang dia suapkan saya, kadang-kadang bukan sepanjang masa kadang bukan lepas tu dia basuhkan baju saya, duduk sebilik dengan saya. Bila saya nak pergi ke Masjidil Haram, dia bangun. Fis, kejut kenapa? Abang boleh bangunkan ini. Saya kejutkan dia. Pukul 2 pagi ketika di Madinah, di Mekah. 2 pagi bangun aku semua pergi ke Masjidil Haram, buat tahan semula. Bukan nak cerita tentang amalan tu, nak cerita bagaimana yang bernama insan yang bernama Abu Bakar ni Ya Allah, tuan-tuan, Allah takdirkan saya bertemu, dan saya bersyukur tu macam itulah bagaimana Nabi Muhammad disokong, didukung, diraihkan, dicaknakan oleh seorang yang bernama Abdullah bernama Abu Bakar. Begitulah juga saya, alhamdulillah. Allah takdirkan saya di Mekah disantuni oleh insan yang bernama Abu Bakar, dan saya yakin pengurusi kita pun yang bernama Tuhan diwakilkan juga sama hebatnya, sama baiknya, insya-Allah seperti mana yang bernama Abu Bakar itu sendiri. Kita akan beri laluan azan boleh dan belum masuk apa dan dengar azan tadi. Ada sekali lagi. Saya teruskan, tak perlu azan ke teruskan je lah Tuan Haji? Saya okey je. Teruskan insya-Allah. Jadi tuan-tuan, pada cerita kita tadi, bagaimana pengislaman awal yang berlaku di Yathrib ketika itu dilaksanakan oleh seorang yang bernama Abdul Maktum yang okey penglihatan, dan seorang yang celik bernama Sayyidina Mus'ab bin Umair. Jarang cerita ini dikisahkan secara detail secara detail dikisahkan seorang yang orang buta dan seorang yang celik. Dan bagaimana kita sendiri tuan-tuan dalam konteks sekarang yang katanya yang tak nampak ni nak diberikan, dia pergi ke sana ke sini yang jauh. Bayangkan daripada Mekah ke Madinah, dekat ke jauh tuan-tuan? Jauh betul lah. Dan ketika itu ada ke kereta api laju, ada ke motor ke bas ke? Tak, memang tak ada lah kan. Saya nak tanya kan, tapi memang tak ada. Dan bukanlah tak ada bermaksud mereka tak boleh bergerak, tapi bagaimana keadaan padang pasir dengan keadaan cuaca yang ekstrim ketika itu dalam konteks di Mekah nak ke Madinah itu sendiri. Kalau kita sendiri di sini, kalau kita nak ajak atau berajak, kita nak suruh anak kita ke kawan kita yang okey penglihatan pergi ke tempat jauh, cepat ke tuan-tuan? Ada keyakinan ke kita lepaskan anak kita pergi? Mungkin tak ada, betul tak? Tapi di sini bagaimana seorang Nabi Muhammad, seorang Nabi Muhammad yang hebat atas arahan Allah Ta'ala. Nabi tak akan berbuat tanpa arahan Allah Ta'ala. Atas Allah punya arahan, maka Nabi minta 2 orang ni, seorang yang tak nampak, pergi bersama-sama yang celik ke Yathrib. Di sini yang kita nak tunjukkan model dakwah yang Nabi tunjukkan kepada kita. Gabungan antara OKU dengan orang yang bukan OKU. Nampak tak tuan-tuan? Tuan-tuan perhatikan betul-betul. Sedangkan ketika itu ada tak orang yang hebat-hebat, yang celik hebat? Ada Sayyidina Abu Bakar pun ada, Sayyidina Ali gedung ilmu pun ada, Sayyidina Uthman bin Affan ada, Sayyidina Umar yang hebat garang katanya. Tak pernah, saya pun tak pernah jumpa lah kan. InsyaAllah kita jumpa kat sana nanti. Betul tak? Ada mereka-mereka yang hebat-hebat ni, tapi kenapa mereka tak diarahkan? Sedangkan proses pengislaman awal tu cukup hebat. Kerana atas sebab peristiwa itulah maka bila Nabi Muhammad sampai di Madinah, Nabi Muhammad disambut dengan penuh meriah, betul tak? Dengan orang kata dengan qasidahnya, dengan ramai yang menanti-nanti kehadiran Nabi. Maksudnya ramai penduduk-penduduk di Madinah ketika itu sudah memeluk Islam. Siapa yang punya usaha dan tanggungan tak boleh tangguhkan Abdul Habib Maktum yang buta ini, dan juga seorang yang celik bernama Mus'ab bin Umair. Ini yang kita nak kena fikir-fikirkan. Inilah model dakwah yang Nabi tunjukkan.
Kita gabungkan OKU dengan yang bukan OKU. Jangan yang bila OKU ni tuan-tuan, kita biarkan dia. Tak apalah, susah nak nampak. Bahaya nanti nak jalan tengah-tengah padang pasir nanti, macam mana nanti kan. Takut nanti kan susah, kena tarik, kena bawa ke semua kan. Kita kat sini sekarang macam-macam lah kan. Ibu ayah kadang-kadang terlalu overprotected kepada anak-anak dia. Sampai tak nak biarkan anak dia, biarlah dah pulang kat rumah dia lah. Susah-susah ni nanti kan nak pergi keluar kan dah terlongkang kan. Ini ada yang kami dengar anak-anak ataupun okey penglihatan yang dia diletakkan di hujung curug dapur. Sedangkan bila kita beri peluang kepada dia boleh jadi sebagai seorang alim mengajar Al-Quran Braille. Bayangkan tuan-tuan, kita nak salahkan siapa ni? Di sini yang saya nak bawa balik satu model dakwah yang Nabi tunjukkan sebagai sunnah. Yang kedua, bagaimana kita boleh melaksanakan untuk menyantuni komuniti musta'afin ini. Di sini saya suka nak bawa satu hadis. Yang mana hadis menceritakan tentang bagaimana kita masyarakat kalau menyantuni komuniti musta'afin yang dapat kebaikan, yang diturunkan kejayaan, yang diturunkan keberkatan, rahmat dari Allah Ta'ala jatuh kepada mereka yang memberi ataupun mereka yang mencanai komuniti musta'afin. Dan dalam konteks hadis yang Nabi sebut ini, Nabi kata, suatu hari Nabi sebut ataupun Nabi kata, datangkan kepada aku orang yang duafa, orang yang diuji oleh Allah Ta'ala, dan atas sebab mereka inilah kita ni dapat pertolongan, kita dapat kejayaan. Dan bagaimana tuan-tuan, saya nak kaitkan tentang perang Badar itu sendiri pun menang atas sebab adanya komuniti musta'afin yang berdoa. Malam tak tidur, bangun malam tahajud. Sampai tahajud ingat doa kepada semua. Ini yang kita nak bawakan pemikiran kita untuk kita nak membina sebuah masyarakat yang lestari, berteraskan, bertunjukkan kasih sayang. Dan antara komuniti yang kita kena beri perhatian ialah komuniti musta'afin ataupun komuniti rentan. InsyaAllah atas sebab mereka lah maka kita akan dapat keberkatan, dapat kejayaan. Saya bagi contoh. Ada hadis sebut kalau kita tolong orang buta, okey penglihatan, pergi ke satu tempat atas sebab kita menyantuni dia, orang kata pimpin ke, bawa dia 40 langkah. Dan hadis sebut Allah janjikan syurga yang membawa, bukan yang dibawa Janganlah tuan-tuan sampai 40 langkah tinggalkan orang itu. Betul Mama kan? Abang-abang sampai je siap kira pula. 1, 3. Oi, dah cukup 40 langkah dah ni. Cik tak apa cik, saya ada kerja lain. Cik pandailah cari jalan sendiri. Saya dah hadis tu kata 40 langkah dapat syurga lah. Alhamdulillah. Selebihnya cik pandailah bawa diri. Di dalam konteks ni saya nak cerita, yang dapat, yang dijanjikan syurga tu siapa? Yang dibawa ke yang membawa? Yang membawa, bukan yang membawang ni. Yang membawang tu memang dapat balasan dia. Ni yang membawa ni. InsyaAllah yang membawa ni akan Allah izinkan masuk ke syurga ni. Kita tak tahu kan ikhlas kita ni macam mana. Mungkin ketika kita bawa penglihatan itu, ikhlas kita memang kita tak fikir pun. Ikhlas ni kalau difikirkan tak ikhlas. Betul tak? Kalau kita fikir tak ikhlas, memang tak ikhlas jadinya. Ikhlas ni tak boleh fikir. Itu rahsia Allah. Baik ikhlas ni dahsyat kalau kita nak bincang tentang ikhlas ni. Dia surah Al-Ikhlas. Ada tak berkata ikhlas di dalam surah? Ada kan? Itu kena cari rahsia surah Al-Ikhlas. Tak ada berkata ikhlas. Ini antaranya. Okey. So balik pada tadi tuan-puan, bagaimana Nabi Muhammad SAW menyantuni komuniti ini. Dan atas sebab itulah antaranya yang kita lihat peluang diberikan kepada Abdullah bin Umi Maktum untuk datang, untuk apa? Pergi ke Yasrib bersama Mus'ab mengadakan pengislaman awal. Dan di sini saya sebut tadi bagaimana komuniti musta'afin bila dirangkan, bila disantuni, kita akan dapat keberkatan, dapat pertolongan dari Allah Ta'ala. Dan inilah dia mesej utama yang kami hadir pada malam ini.
untuk sama-sama kita memberi kefahaman. Sampaikan saya insya-Allah. Yang dapat kefahaman tu, yang beri faham tu siapa tuan-tuan? Allah Ta'ala. InsyaAllah, yakin kita kepada Allah Ta'ala. Allah akan bagi kefahaman. Dan antara ialah kefahaman dalam konteks kita sebagai qaryah. Apabila kita menyantuni komuniti musta'afin, qaryah inilah yang akan Allah berikan pertolongan. Allah akan turunkan rahmat. Allah turunkan kejayaan kepada kita, keluarga kita, anak-anak kita. Ini adalah perkara yang kadang kita terlupa. Kita ada orang kata emas-emas di sekeliling kita, tapi emas tu kita tak nampak. Dan kita biarkan emas tu begitu saja. Sebab warga tu warga emas kan. Jadi saya kata komuniti musta'afin tu dia komuniti emas lah kan. Kena disebut. Yang Nabi sebut, datangkan kepada aku, bawa kepada aku komuniti musta'afin ni, orang yang susah ni. Kalau kita cerita lebih jauh, siapa yang ada dalam orang yang susah ni tuan-tuan? Tak lain tak bukan Allah Ta'ala. Jadi kita tentang Nabi Musa, banyaklah kisah-kisah kan. Di sini yang kita nak bawakan pemahaman untuk kita meraihkan. InsyaAllah komuniti ataupun jemaah surah Al-Kahfi, Allah bukakan hati kita, bukakan pemikiran dan hati kita untuk apa? Kita dapat kefahaman dan kita insyaAllah akan terus melaksanakan agenda pemberkasan komuniti dengan berteraskan kasih dan sayang, dan kita terjemahkan dalam kehidupan kita, antaranya menyantuni komuniti musta'afin. Jadi tuan-puan, inilah yang kami nak bawa pada malam ini. Agenda yang da'iku hadir ke dalam surau ini untuk kita bawa spirit, bawa semangat untuk kita sama-sama. Satu, kita nak meraihkan sunnah yang Nabi Muhammad tunjukkan supaya kita ikuti. Dan kedua, bagaimana kita nak mengambil peluang dan ruang yang ada di depan mata kita supaya peluang itu tidak terlepas begitu saja. Bukan senang tuan-puan kita dapatkan kefahaman seperti ini. Dan insya-Allah yakinlah kan, Allah hadirkan kami ni untuk datang ni atas sebab Allah nak sampaikan benda ni tuan-tuan, betul tak? Ini adalah agenda Allah Ta'ala, bukan agenda saya. Saya ni penggerak, saya ni pelaku. Saya ni mengikut apa yang Allah takdirkan. Dan pastinya Tuan Haji Abu Bakar bukan saja suka-suka nak terima kami. Semuanya atas kehendak dan ketentuan Allah Ta'ala. Betul Tuan Haji? Nah, inilah dia ruang dan peluang yang kita bawa pada malam ini, insya-Allah. Dan semoga kita dapat membina sebuah masyarakat yang hadir pada malam ini dalam kalangan warga emas yang di depan saya. Ada yang umur bawah daripada 60 tahun, bukan warga emas, dipanggil orang apa? Yang bukan tak muda tak tua, orang dewasa lah. Kalau belia ni bawah 40 tahun ataupun yang terbaru bawah 30 tahun, belia remaja. Kita semualah insya-Allah tuan-puan yang akan mendapat memperoleh pertolongan rahmat dari Allah Ta'ala atas sebab kita menyantuni. Dan inilah dia yang kita nak bawa pada hari ini supaya apa? Kita tidak terlepas. Dan insya-Allah tuan-puan, hadirnya kami di sini juga dengan harapan supaya tuan-puan kita dapat berkasih sayang, bersilaturahmi kan. Ini antara yang Nabi pesan kepada umatnya, jaga hubungan baik kita sesama manusia. Itu sebab Nabi sebut tentang tidak sempurna iman seseorang selagi dia tidak mengasihi orang lain sama macam mengasihi diri dia. Kalau dia sayang diri dia, kita sayang orang lain, betul tak? Kalau dia sayang diri dia, kita sayang orang seperti saya yang kurang upaya, orang yang warga emas. Semula kita kena sayang menyayangi. Inilah di antara asbab untuk kita semua akan berkumpul. Dan akhirnya insya-Allah Allah akan izinkan masuk ke dalam syurga ni. Jadi masa kita pun dah sampai ke pukul 9. Dan insya-Allah moga ini bukan yang pertama saya hadir. Dan insya-Allah moga akan ada lagi siri-siri lain. Dan kita akan bawa tajuk-tajuk yang lebih menarik untuk kita nak mendapatkan pemahaman. Nampak kita ni banyak benda-benda kita dengar, kita belajar, kita tahu.
tapi mungkin belum faham, dan atas sebab itu kita tidak dapat melihat dalam konteks, kita terjemahkan dalam kehidupan. Kehidupan kita ni mesti berteraskan ilmu, betul tak? Ilmu tu, lepas ilmu baru kita beramal. Ada juga orang beramal tanpa ilmu. Takut-takut dia apa? Ilmu dasar amalan yang sesat. Kena berilmu, insya-Allah. Dan bila berilmu bila dah ada ilmu kena beramal dengan ilmu yang kita dapat. Dan insya-Allah moga Allah izinkan untuk kita sama-sama meraihkan masjid kita yang hebat ini, untuk sama-sama dapat dihadiri oleh kumpulan mustafid. Dan insya-Allah mereka yang hadir itu nanti akan berdoa, akan mengucapkan kalimah la ilaha illallah, ingat Allah selalu, dan dia akan menyebut alhamdulillah. Bila dia sebut alhamdulillah, terpercik rahmat-rahmat pergi kepada karya. Kita nampak tak percikan tu tuan-tuan? Nampak tak tuan-tuan? Nampak. Kita nampak bukan dengan mata kasar, nampak dengan ilmu tuan-tuan, betul tak? Ilmu tu memacu kita untuk kita lihat benda yang baik ni. Kita kena berilmu. Kena apa yang Nabi sebut semua tu adalah benda yang betul ke tak betul. Saya nak tanya tuan-tuan. So kita sangkut-sangkut dah pula. Apa yang disampaikan turunnya rahmat betul ke tak betul? Betul. Siapa yang tak yakin, tak beriman, bila kita yakin, dia akan nampak dengan hati dia. Pada malam ni turun rahmat ni, turun bagaikan air hujan. Kita tak nampak dia pula, kita belum benar-benar beriman tuan-tuan. Kalau kita nampak dengan mata kasar, ada juga yang Allah buka muka syafah dia dapat lihat. Mungkin di kalangan tuan-tuan ni ada alim ulama, wali Allah, insya-Allah. Yang Allah bukakan penglihatan dia. Tapi sekadar kita beriman dengan apa yang Nabi Muhammad sebut pun dah membolehkan kita rasakan rahmat, kejayaan, keberkatan turun kepada diri kita. Salah satu bukti tuan-tuan dengar suara saya khusyuk ke tak tawaduk ke, maksudnya dengan penuh bersemangat ke tidak pada malam ni? Pernah semangat ke tak? Saya dapat rasakan aura tu. Ada yang mengantuk tak pada malam ni? Ada tak mengantuk? Saya rasa mana tak ada yang mengantuk kan? Semua fokus betul tak? Itu rahmat dan itu tuan-tuan. Tuan-tuan, insya-Allah. Cukuplah setakat ini tuan-tuan. InsyaAllah moga Allah berikan kita yang terbaik dalam kehidupan kita. Saya hanya sampaikan, dan pada malam ini Allah dah pilih kita hadir dan mendengar pencerahan. Alhamdulillah. InsyaAllah teruskan dan cinta kita untuk kita beramal ibadah. Macam Tuhan Nabi sebut tadi, Nabi sebut 4 perkara antaranya, bawa ataupun sediakan bekalan yang cukup untuk kita nak berada di satu tempat yang sangat-sangat panjang dan jauh perjalanan dia. Duduk kat dunia ni macam ibarat berapa minit dia tu lah. Sehari di akhirat bersama dengan 1000 tahun tuan-tuan. Ini cita-cita insya-Allah. Moga Allah beri yang terbaik kepada kita. Saya doakan tuan-tuan yang hadir, Allah berikan kesihatan, Allah berikan kerahmatan untuk tuan-tuan, dikurniakan anak-anak, cucu-cucu, semua yang baik-baiklah insya-Allah. Semua yang Allah akan beri kebaikan. Dan moga tuan-tuan dapat terus menyokong agenda dan memperkasakan komuniti mustafid bersama-sama dengan kita. Dan kalau tak dapat hadir pada program seperti ini pun insya-Allah, kalau ada masa boleh tengok live ke atau tengok secara online. Kita punya konsep daripada ramai lagi da'i kurang upaya yang ada bersama-sama kami insya-Allah. Jadi yang baik semua datang Allah SWT. Yang kurang diri saya sendiri, saya minta maaf atas apa-apa kekurangan daripada pihak da'iku. Semoga karya ataupun semoga masjid surau Al-Kahfi terus berada dalam bidang Allah Ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita teruskan kepada sesi sumbangan kasih sayang da'iku kepada mereka yang terpilih, ataupun kita punya sisi muhimmat insya-Allah. Silakan berkongsi, tafadhal. Sampai sama-sama sampaikan dengan Alhamdulillah. Terima kasih kepada Tuan Haji Muhammad Hafiz bin Habib kita malam ini. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kepada kita
Amin. semangat kepada kita untuk terus menambahkan iman kepada menambahkan ilmu dan menambahkan insyaAllah. InsyaAllah, insyaAllah. Dan seterusnya kita ada penyampaian kepada warga Mas yang saya pilih ada 5 orang di sini. Sebut dulu ya. Kita sama-sama bagilah dia. Yang pertama warga Mas Encik Zainal bin Sulaiman. Sudah ada ke depan? Silakan. Silakan. Mana? Belum sampai lagi. Tak apa, insyaAllah. Nampak tak apa. Okay, sama lah. Saya pun cacat. Okey, so. Kita datang. Okey, tuan. Alhamdulillah. InsyaAllah InsyaAllah ni ada sumbangan sikit daripada kami. InsyaAllah. Sama dengan pihak masjid juga ni. Alhamdulillah. Allahumma salli. Terima kasih kepada Tuan Haji. Seterusnya Encik Munir bin Haji Saman. Cik Munir. Encik Munir bin Haji Saman. 76 tahun. 76 Allah Akbar. Jadi 76 tahun. Oh, Cik Munir. Masih lagi kuat ni. Alhamdulillah. Allah berikan terus kekuatan ni. Amin. InsyaAllah. Ingat kami InsyaAllah. Nah, ini kurang upaya. Kurang baik kat dunia je. Kat akhirat kita jadi sama dah. Amin. Allahumma salli alaihi wa sallam. Khususnya Haji Syawalidin Sa'id bin Sa'id. Siap ada umur. Siap umur Subhanallah. Dia orang tua dari sembilan dia. Okey, Tuan Haji. Saya boleh lagi. Okay, terima kasih ni daripada semua daripada Iko insya-Allah. Daripada pertis sekali lah ini insya-Allah. Alhamdulillah, terima kasih. Doakan untuk kami semua. Doa kita semua lah Tuan Haji. Alhamdulillah. Kemudian perempuan Wanita Hajjah wanita Hajjah Rahimah binti Muhammad Nur 75 tahun. Sweet 75 Sweet 75. 75. Allahu Akbar. Okey Hajah. Terima kasih doa untuk kita Hajah Semoga Allah berikan kebaikan untuk Hajah insya-Allah. Yes. Saya Hajjah Suraya bin Yaakob. Last kali. Yang akhir yang kelima Hajjah Suraya bin Yaakob. 73 Sweet 73. 173. Mana Hajah kita? Oh Hajah, okey Hajah. Oh terkejut saya Hajah. Maklumlah tak nampak. Okey Hajah Terima kasih. Okey, untuk imam pula kita ada ni. Alhamdulillah. Imam insya-Allah sekali. Ini ada buku khas untuk imam juga insya-Allah. Untuk tuan-tuan pengurusi. Masuk-masuk. Ini khas untuk tuan pengurusi insya-Allah. Moga buku-buku yang dapat bawa tuan pengurusi bersama-sama kita masuk dalam syurga. Amin. Alhamdulillah. Okey, alhamdulillah.